Beberapa pindaan bersesuaian berkaitan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau Akta 586 sedang dikaji bagi memperluaskan kawal selia terhadap isu caj berlebihan di hospital swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, isu inflasi kos perubatan dan penggunaan perkhidmatan penjagaan kesihatan di bawah tanggungjawab bersama Bank Negara Malaysia dan Perkhidmatan Insurans. Sememangnya kita sekarang sedang mengkaji beberapa pindaan yang bersesuaian berkenaan tentang Akta 586 ini, berkenaan tentang memperluaskan lagi selain daripada charge fee konsultasi, kita ingin memperluaskan beberapa charge yang boleh dikawal selia sendiri oleh Akta 586 supaya kita dapat mengawal inflasi kesihatan ini. Datuk Lukanisman menjelaskan Akta 586 hanya mengawal charge konsultasi dan prosedur perubatan, manakala harga ubat dan peralatan di hospital swasta tidak berada di bawah kawalan KKM. Tanpa beliau, KKM menerima sebanyak 817 aduan pada tahun lalu dan mengenakan kompaun melibatkan sebanyak 188 charge. Orang awam yang dikenakan charge konsultasi berlebihan boleh menyalurkan aduan menerusi laman sesawang atau terus menghubungi cawangan kawalan amalan perubatan swasta.